Mi, kau ada apa-apa yang dengan Kila? Kau kan dah bertunang, Mi. Kau cerita je dengan aku. Cerita sini habis ni. Gosip mengumpat mengata antara kejahatan kecil yang pastinya memberikan impak besar iaitu fitnah. Betul tu. Lepas tu kenapa? Tak ada masalah kan? Kita teruja mendapat berita sensasi dan terus sampaikan kepada rakan-rakan tanpa usuk periksa. Dan kita tidak sedar bahawa hakikat berita tersebut benar, palsu ataupun salah faham. Ditambah dengan zaman serba moden yang memudahkan komunikasi dan penyampaian berita begitu cepat tersebar. Bermula dari cerita yang mudah, tersebar menjadi fitnah yang besar. Nim, Yes, kenapa? aku nak cakap sikit ni. Cakap apa? Ni, Fahmi tunang kau tu. Kenapa dengan kami? Aku dengar dia ada affair dengan Kila. Kau betul ya, that kind of fair. Betul. Aku ingat tak ada orang masa pergi kursus seminggu tu. Outstation tu. Seminggu. Ya, outstation je, bukan apa pun. Ya, aku dengar baru-baru ni Akila tu. Mentah-mentah. Ni aku beritahu kau lah. Tak pula nak kau harap saya ke tak? Okay, aku gerak dulu. Dan ianya ialah salah satu kejayaan syaitan untuk memutuskan silaturahim sesama manusia. Ni, ambil balik cincin awak. Asal ni? Hey! Mi, kau ada apa-apa yang dengan Kila? Kau kan dah bertunang, Mi. Kau cerita je dengan aku. Cerita sini habis ni. Betul tu. Lepas tu kenapa? Tak ada masalah kan? Jadi kawan-kawan semua, bila tengah bercerita ke, mengumpat ke, bergosip ke, bila teringat tu, berhentilah ya, lagi-lagi time raya ni. Bila jumpa ramai saudara mara, mesti banyak bercerita kan? Jadi sebelum saya bagi information tu, cek dulu kepastian dia. Sekian kami dari PPS mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin.